Prosedur ini menerangkan langkah-langkah untuk menyediakan kursus dalam portal Lindung Kerjaya. Klik butang teruskan untuk masuk ke modul pengurusan kursus. Klik butang tambah kursus untuk memulakan pendaftaran kursus baru dalam sistem. Klik pada medan sila masukkan tajuk kursus minimum 5 aksara untuk memasukkan tajuk kursus. Klik di sini untuk muat naik dokumen kursus. Klik sila masukkan penerangan kursus untuk memasukkan penerangan kursus. Klik pada medan sila masukkan modul kursus untuk memasukkan modul kursus yang berkaitan. Isikan hasil pembelajaran. Klik di sini untuk memilih jenis kemahiran yang sesuai dengan kandungan kursus. Klik pada sektor kursus untuk memilih sektor yang berkaitan dengan kursus tersebut. Klik sila masukkan tempoh kursus dalam jam untuk menetapkan tempoh kursus. Klik sila pilih peperiksaan untuk menentukan sama ada kursus mempunyai peperiksaan. Klik penempatan untuk membuat pilihan pada medan penempatan. Isikan bahagian yuran kursus dan masukkan semua maklumat yang diperlukan. Klik ya atau tidak untuk membuat pilihan SST dikenakan pada yuran kursus. Klik di sini untuk memilih badan akreditasi yang berkaitan dengan kursus. Klik di sini untuk memilih jenis akreditasi. Klik tambah tenaga pengajar untuk memasukkan maklumat tenaga pengajar bagi setiap kursus. Klik sila masukkan nama tenaga pengajar untuk memasukkan nama tenaga pengajar. Klik di sini untuk muat naik dokumen tenaga pengajar. Klik butang tambah untuk menyimpan maklumat tenaga pengajar yang telah dimasukkan. Klik sila masukkan alamat lokasi untuk memasukkan alamat lokasi kursus. Klik sila pilih negeri untuk memilih negeri lokasi kursus. Klik sila pilih bandar untuk memilih bandar lokasi kursus. Klik masukkan poskod untuk memasukkan poskod lokasi kursus. Klik di sini untuk memasukkan maklumat dokumen kursus. Klik di sini untuk memilih tahap pendidikan yang diperlukan untuk kursus. Klik sila pilih muat penyampaian untuk memilih cara penyampaian kursus. Semak semula butiran kursus sebelum penghantaran. Klik hantar kursus untuk menghantar pendaftaran kursus ke portal Lindung Kerjaya. Klik teruskan untuk melengkapkan proses pendaftaran kursus. Klik pengakuan untuk pengesahan yang telah diisi adalah benar. Klik hantar permohonan untuk menghantar permohonan pendaftaran kursus. Klik sahkan untuk mengesahkan penghantaran permohonan pendaftaran kursus. Permohonan telah berjaya dihantar dan dalam proses semakan. Klik masuk ke dashboard untuk kembali ke papan pemuka utama penyedia latihan.